Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak buat ulasan perlawanan antara France versus Senegal yang mana France dalam perlawanan pembukaan World Cup mereka menang 3-1. Ini adalah satu petanda yang mana France telah menunjukkan kualiti sebagai title contender untuk menjadi champion World Cup kali ini. Sebab menentang sebuah negara seperti Senegal bukanlah satu perkara yang mudah. Senegal datang dengan kualiti players yang agak baik, technicality yang bagus dan fizikal yang agak baik. Kalau tengok dalam 45 minit pertama, pasukan Senegal boleh dikatakan agak bagus in term of attacking dan agak bagus in term of recovering lah. Yang mana kita tengok banyak pasukan Senegal ni melakukan breakthrough dengan through passing yang superb dan mereka banyak membentuk combination play di bahagian wide area antara right back dan juga right winger, left back dan juga left winger lah, iaitu Sadio Mane, Diatta dan juga Ismail Assar. Tetapi yang agak mengejutkan untuk game ni sebenarnya bagaimana defense department pasukan France boleh cook dan juga mereka punya reading game dalam pembacaan perlawanan untuk menghalang gerakan-gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Senegal. Dua centre back iaitu Upamecano, dia partner dengan Saliba, which is bagi saya one of the best centre back punya partner lah untuk World Cup kali ni. Mereka punya recovery bagus, reading game bagus dan saling support each other untuk cover each other. Kalau mana siapa yang attack the ball, siapa yang cover space, siapa yang tutup ruang dan sebagainya. Dua centre back ni bagus. Dan untuk full back France pun memang bagus. Conde bagaimana dia punya offensive gameplay dalam naik ke atas. Tetapi dia improvise juga bagaimana dia bertahan dalam mengekang pergerakan Sadio Mane. Theo Hernandez, which is bagi saya dia punya rupa dia berubah sikit lah gaya rambut dia juga dia punya fashion. Tapi in term of gameplay memang dia improve gila bapak lah. Memang sempoi lah. Dia punya left back, dia punya covering dekat left back tu dari segi bertahan memang nampak dia punya defending quality tu bertambah, memang improve gila. Bagaimana dia delay pergerakan Ismail Sarr, bagaimana dia tutup ruang daripada Diatta buat through ball, macam mana dia recover. So benda tu agak mengejutkan yang mana France ada satu defense department yang compact, yang tenang, yang ada bacaan game yang bagus dan boleh recover dan juga pandai untuk support each other. So chemistry between the back four ni memang bagus lah. Cumanya untuk gol yang mereka bolos itu memang tak boleh kata apa lah. Tu one of the mistake yang mereka buat dalam perlawanan. Tetapi overall 98 minutes macam tu mereka bermain dengan agak cemerlang untuk back four mereka. So memang superb lah kan untuk game ni. So tanpa buang masa kita masuk lah dalam ulasan perlawanan. Untuk France tadi tu yang pertama lah yang mana saya boleh puji untuk defense department mereka. Cumanya saya nak highlight tentang Conde, yang mana Julius Conde untuk game ni very superb. Dia boleh bermain dengan begitu cemerlang, chemistry dan juga combination play yang bagus bersama dengan Olise ataupun Dembele. Kena ingat sebab dekat bahagian attacking department pasukan France, mereka sering bertukar-tukar position tau. Kan Olise ke tengah ke kiri, Dowie ke kanan, Dembele ke tengah ke kanan, Mbappe ke kanan. And so the flexibility dekat bahagian hadapan tu bukannya mudah untuk seorang fullback yang ofensif untuk mempunyai combination play yang boleh dibentuk dengan pelbagai pemain. So maksudnya kat sini Conde kalau Dembele duduk kanan dia boleh go through depan, boleh buat overlap, boleh bentuk combination yang baik, boleh bagi attacking support yang baik. Kalau Doué duduk situ pun dia boleh. Kalau Olise duduk situ pun dia boleh. Kalau Mbappe dia duduk situ pun boleh. So the flexibility of front attacking department di bahagian hadapan tu membolehkan yang Conde ni menyelahkan dia punya keupayaan potensial yang sebenar bila mana diberi peluang untuk bergerak dengan lebih bebas ke bahagian hadapan. So benda tu superb lah. Itu yang saya nak highlightkan untuk tambahan untuk defense department pasukan France tadi lah. Yang kedua, kalau kita lihat daripada corak apa yang France tampilkan, mereka guna just average midfield lah dekat tengah. Iaitu mereka guna Tchouaméni dan juga Rabiot.
Tetapi kedua-dua player ni memainkan satu peranan yang penting. Sebab apa? Sebab France dia selalu play from the back. Kalau siapa tengok game ni, Maignan, goalkeeper pasukan France, akan setiap kali goal kick dia tak akan push bola ke depan. Goal kick dia akan push terus ke hadapan, dia tak akan push terus bola dengan bola jauh lah. Yang mana dia akan play from the back, dia akan cari Saliba ataupun Upamecano dalam kawasan kotak penalti yang kecil tu. So dia akan main back pass. Mereka akan cuba build up daripada belakang dan attract Senegal untuk melakukan pressing, dan mereka cuba untuk membebaskan pemain-pemain di hadapan sebab mereka ada pemain-pemain di hadapan yang sangat laju lah. Jadi peranan daripada Rabiot dan juga Tchouaméni dalam double pivot ni, Tchouaméni dia banyak bergerak drop deeper untuk bantu dalam ball progression di kawasan France sendiri, dan dia juga yang menjadi connector untuk menjadi option untuk bawa bola ke kawasan middle tape. So benda tu bagus. Sebab apa? Sebab mereka membebaskan Rabiot sikit untuk berada lebih sebagai advance number 8 lah. Boleh dikatakan lebih kepada untuk membantu player-player di hadapan. Dan kita boleh tengok lah game ni, Rabiot berjaya assist 1 kepada Barcola, which is a very good assist lah. Sebab bukan senang Rabiot nak dapat pembebasan macam tu. Bila mana France play from the back, mereka attract all the defense midfield dengan attacking pasukan Senegal untuk buka ruang, dan hasilnya boleh nampak lah macam mana bebasnya Barcola dan juga Rabiot boleh buat through ball kat situ. Tak ada siapa player yang marking pun. Barcola waktu tu baru masuk je, terus score the goal. So that's how that tactical work untuk France lah. Dan yang key moment ataupun boleh dikatakan overall punya pasukan France ni, dia starting di second half. Sebab waktu first half tu nampak ada lah gerakan tu ada, tapi mereka punya pergerakan tu agak terbatas, which is mereka baru nak, boleh dikatakan baru nak getting hot, nak panaskan badan, baru nak warm up, baru nak ada that kind of chemistry. Masuk je second half, kita boleh nampak yang the flexibility of ball movement, rotation, positioning between the players memang menjadi kita boleh tengok bagaimana Olise waktu dia main kat kanan waktu first half, dia ada dribbling dan juga dia berjaya takes on 2-3 kali. Tetapi that kind of Olise, dia bukannya typical player yang winger yang lebih kepada fancy, lebih pada skillful, yang mana dia dapat bola, dia gelecek seorang dua, dia boleh guna dia punya pace. That kind of gameplay is not Olise. Olise ni dia typical yang suka cut in masuk ke dalam, dia suka jadi inverted winger, dia suka untuk berada more to the centralized area ataupun half space area. So benda tu yang Olise ada, yang mana waktu awal-awal Dembele yang ditugaskan untuk bermain as a number 10. Tetapi after second half kita boleh nampak ada beberapa rotation lah. Dembele masuk ke kanan dan juga Olise masuk ke tengah, which is bila Olise ni masuk ke tengah, there is something yang lebih kepada menunjukkan yang Olise ni ada two type of identity tau. Kan? Kalau dia main kat winger, dia suka cut in ataupun dia jadi inverted winger dan sebagainya. Tapi bila mana dia diletakkan sebagai role number 10, he is another style of play. Dia adalah playmaker. Kan? Bila dapat bola kat dia, dia punya vision, dia punya passing range dan juga accuracy dia punya passes memang on point. Dia boleh nampak macam mana, oh player ni kosong pun dia pas. Berapa kali Olise set up dekat Mbappe, which is through ball yang very effective. Yang kalau Mbappe lebih clinical, saya rasa Mbappe dah lebih daripada 3 gol game ni. And so benda tu yang kita boleh nampak, the creativity output yang dipamerkan oleh Olise bila dia dekat tengah. Bila mana dia main dekat kanan a bit different, tapi bila main kat tengah very efficient. Dia boleh create passes yang efficient, dia punya vision memang super. And dia boleh assist kalau tengok gol Mbappe yang pertama tu, macam mana Olise boleh nampak Mbappe duduk kat situ, which is mind blowing. Wow, this kind is another version of Olise. Memang super lah. Dia kita bukannya kenal dia yang sebagai right winger cut in, lepas tu buat bola curl macam Lamine Yamal buat tu lah. Sebab saya selalu compare Olise dengan Yamal. Saya akan kata Lamine Yamal dengan Olise ni two type of player yang lebih kurang. Tapi Olise dia ada kelebihan bila mana dia boleh main dekat any position. Dia punya output tu berbeza. So benda tu yang Olise ada. Dan benda ni takkan jadi kalau Dembele, Dowie dan juga Mbappe, mereka ni tak ada connection yang very well. Mereka punya chemistry gila super lah. Sebab apa? Sebab mereka boleh connect between the front four lah, kita kata. Dia jadi macam bentuk macam ni.
Syak kita panggil bentuk apa, macam nak store tu kan. So, mereka connect very well. Dembele main kat kanan pun very effective. Doué, fleksibel gila. Mbappe memang tak payah kira lah. Mbappe lagi sikit nak pecah rekod kan. Untuk World Cup lagi 2 gol, dia akan jadi top goal scorer untuk World Cup. Gila. Nak potong closer, nak potong Ronaldo Nazario. Memang World Cup ni makan nak Mbappe lah kalau kita kata. Dan semalam Mbappe pun nampak dia bermain dengan agak bagus. Kerjasama yang very effective. Clinical, 2 gol yang lah tu memang superb lah. Walaupun Olise waktu tu dia macam tak puas hati, dia kena tarik, tapi Mbappe terus play to the whistle, which is a professional act lah daripada Mbappe. Sebab apa? Sebab pemain bola, atlet ni, mereka akan dengar whistle. Whistle bunyi, mereka stop. Whistle tak bunyi, go on. So Mbappe buat tu, satu percubaan, terus gol. So the front four pasukan front ni memang tak adil kalau tanya saya. Very not fair. Sebab every player boleh main dekat mana-mana position without hesitation. Maksudnya tanpa ada perlu mereka nak take time ataupun nampak ketidakselesaan kat situ. Mereka nampak yang macam, weh aku main kat kanan, sat aku main kat kiri. Tapi mereka hanya berubah di front three. Di front four mereka tu. Kan dekat depan mereka. Dekat tengah dengan belakang tak ada perubahan. Which is benda tu yang menyebabkan mereka punya attacking ada banyak variation kan. So benda tu yang flexibility. Sebab bila kawan ni main kat sini macam lain, kawan ni main kat sini macam lain. Tu sebab bila masuk Bakola main kat kiri, Due main kat kanan. Tapi gol Bakola duduk kat tengah and Due pun banyak attack dekat half space. So overall memang front is a very unfair team lah untuk World Cup. Team yang sangat-sangat tak adil. Tapi nak buat macam mana? That's kind of football. Ada negara yang ada that kind of kelebihan. Tapi kena ingat, bila main kalah mati ni, ada team yang mungkin akan boleh overcome. Kan? Macam Senegal, first half mereka boleh overcome. Mereka tunjukkan something yang different. Tapi overall, still lagi France boleh buat something di second half dengan lebih better lah. Untuk Senegal pula, to be honest, 45 minit pertama tu saya rasa macam, Senegal ada harapan ni nak menang. Kan? So Senegal ada harapan nak menang. Tapi dalam 45 minit pertama tu, bila mana mereka punya attacking style, which is counter attack, menang bola, recover balik. Contohnya macam Diouf recover, dia akan buat terubah pada Jackson dan sebagainya. Ataupun mereka akan bentuk build-up phase dengan menggunakan winger dengan fullback untuk support. That kind of attacking is still same gameplay yang sama. Dia tak ada perubahan sangat untuk Senegal. So boleh dikatakan variation tu tak ada. Bila tak ada variation, tak ada kepelbagaian dalam menyerang, mereka still guna tactical wise yang sama. Itu yang menyebabkan mereka tak boleh nak go through. Mereka guna winger buat area cover, cross, ataupun mereka counter attack, mereka cari Jackson isolated. Jackson akan sorang. So bila Jackson sorang, dia bawa bola di depan, dia tak boleh nak go through. Sebab macam saya cakap awal-awal, recovery daripada front punya defense department very good. Kan? Dan defend pasukan Senegal waktu first half, okay, reading game semua bagus. Tapi masuk second half macam tu je, mereka dah mula goyah. Mereka senang terekspos dengan off-ball movement, pergerakan tanpa bola pasukan front yang menyebabkan mereka dihukum lah dengan kealpaan. Tetapi pertukaran yang dilakukan mengeluarkan Ismail Essa, which is bagi saya very effective sebab dia bawa masuk Mbaye. Mbaye score 1, tapi benda tu dah agak terlambat lah. Sebab waktu tu front pun dah tingkatkan gear. Mereka awal-awal tu front tu macam nak cool down sebab waktu tu dah 2. Tapi lepas kena 1, ingatkan nak cool down, terus balik kan. So benda tu lah kan. Tapi semalam punya game memang the quality of players yang front ada very good, menunjukkan satu quality yang bagus. Dan kena ingat yang score goal tu PSG player dengan ex PSG player tau yang score semalam. Mbappe 2, ex PSG player, Bakola PSG player, Mbaye ex PSG player. So try bayang PSG punya attacking department tu macam mana kan. So Dembele, Desire Doué, Bakola tu PSG punya attacking. Olise Bayern, Mbappe Real Madrid. Macam mana PSG tak menang UCL kan. Memang depa punya quality of squad tu dah terlalu padu kan. So memang terlalu compact lah kat situ. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.